Sekolah rendah, sekolah menengah, maktab, pengajian tinggi, dia tak lari dengan apa nombor satu? Disiplin. Berdisiplin. Jadi untungnya awak masuk dalam badan beruniform dan diajarkan, iaitu ajar anda semua menjadi seorang yang berdisiplin supaya masa depan awak kelak insya-Allah menjadi rakyat dan insan yang berguna kepada keluarga, kepada jiran, kepada masyarakat dan kepada negara. Hebat. Bukan saja-saja nak masuk TKRS, bukan saja-saja nak masuk PBSM, bukan saja-saja nak masuk Pandu Puteri, bukan saja-saja nak masuk pengakap, bukan saja-saja nak masuk Puteri Islam dan sebagainya. Semua ada matlamat tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk mendidik anda semua menjadi manusia yang berguna. Jangan jadi manusia yang tak berguna. Faham? Jadi hari ini saya nak awak tanam tekad dalam dada. InsyaAllah satu hari kelak aku akan buktikan yang diri ini yang Tuhan lahirkan ke dunia ini adalah seorang insan yang berguna kepada, saya cakap tadi, dengan ibu bapa, dengan adik beradik, dengan jiran, tetangga, dengan masyarakat dan dengan negara. 5 ni mesti kita berguna. Itu motif saya sehingga usia saya sekarang. Saya sekolah tahun 1961 darjah 1. Masa tu awak kat mana? Awak ada di syurga. Saya dah lahir ya. No bukan 61, 54. Sebelum Malaysia ni, tanah Melayu ni merdeka, saya dah lahir. Dan bila saya masuk sekolah, masa tu sekolah rendah macam awak ni tidak ada pengakap, dipanggil scout ya. Saya ingat lagi, saya darjah 4 darjah 3 saya dah masuk junior scout sehinggalah hari ini. Sebab objektif dalam berpengakap bagi saya terbaik. Dan juga bila saya cuba-cuba join Palang Merah, TKRS, semua pun sama. Cuma satu saja saya nak cakap, untungnya dalam berpengakap ni ialah anda adalah kalau berpengakap bayar yuran RM7 setahun. Dengan cara automatik awak adalah salah seorang pengakap dalam dunia. Satu-satu badan beruniform di Malaysia ni yang ditirap oleh dunia iaitu pengakap. Ini lambang dia, ozon warna biru, badan lain tak dapat. Faham? Jadi yang pengakap tahniah, yang bukan pengakap syabas, sama saja. Kalau awak tak minat tak guna. Okey, balik pada soalan berpengakap ke apa ke, mesti cikgu akan ajar tali tak? Ajar ikatan simpulan kan? Untuk pengetahuan anda, PKK atau pengakap kanak-kanak, bagikan soalan satu je. Pengakap kanak-kanak sebelum pengakap muda, pengakap remaja, pengakap kelana dan sebagainya ya. Ada 6 jenis ikatan simpulan. Mesti awak boleh menguasainya. Walaupun tak mahir, tapi anda boleh menguasainya. Apa sekalipun mesti cikgu dah ajar. Walaupun TKRS ke PBSM ke, sebab PBSM dia lebih kepada simpulan buku sila untuk membalut ikatan. Yang lain yang tahu semua sama. 6. Yang mula-mula sekali ikatan ni tak masuk dalam buku tetapi rasmi. Allah Ta'ala dah bagi ke awak lahir je ke dunia, Allah Ta'ala dah bagi satu ikatan simpulan. Automatik ya. Awak lahir ke dunia, Allah Ta'ala bagi satu ikatan simpulan. Tak payah belajar, awak dah tahu kan, tiba je. Apa simpulan ikatan tu? Ikat? Yes, simpul mati. Siapa ada ajar kita simpul mati? Siapa tak ajar tapi kita tahu kan? Itu tandanya Allah Ta'ala dah bagi kita kelebihan. Bersyukur. Ada orang tak boleh buat simpul mati, dia tak tahu. Kalau sebut simpul mak nenek apa? Tamnot apa? Tapi simpul mati tahu. Tapi kalau dah tahu, sebut simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang paling kokoh, paling kuat. Dan bila dah ada bersimpul ketat, dia tidak mudah dihuraikan. Sebab dipanggil simpul mati. Dalam bahasa buku, tamnot. Dalam bahasa orang kampung, simpul nenek. Okey, jangan buat simpul mati. Saya beritahu saja, kongsi saja. Simpul mati
Kalau dalam belajar tali temali macam ni, kita hanya gunakan di hujung sahaja. Hujung kiri, hujung kanan. Sebab apa? Sebab kita nak menjaga tali ni supaya tidak terhurai, berpecah nanti. Dia rosak. Bila kita dah ikat, tarik kuat-kuat, dia dah mati, tali tu akan terselamat dari pecah. Tapi tali awak pegang ni, tali apa panggil? Tali? Tali boleh belah. Bukan talapia. Talapia ikan. Tali rapia ataupun tali macam, tak kisahlah pun, janji tali lah kan. Macam saya pegang ni, tali apa? Tali parachute, parakot, dalam bahasa Inggeris parakot. Tali parakot biasa kita belajar guna biasanya lah. Bila belajar tali temali, cikgu atau pemimpin anda akan berkongsikan dengan tali parakot ni. Tali ni mahal, tali rupiah ni murah, ya. Tapi ini lagi belajar saja, awak boleh buat. Okey, yang pertama, kita nak sambung 2 tali. Dipanggil buku sila. Contoh, tali ni dengan tali ni kita nak sambung. Tetapi oleh kerana tali tak cukup, kita gunakan tali kita sendiri. Ibaratkan 2 hujung tali ni tali yang berlainan. Faham? Boleh nampak? Boleh dapat anak-anak? Okey. Cara dia angkat macam saya. Angkat macam saya buat. Ini belum ada tali. Tak pegang badan sendiri. Cepat, faster. Come on. Laju supaya sama-sama berkongsi. Ambil satu bagi kawan. Faster. Yes, cergas. Bergerak seperti insan bernyawa. Sebelah sini siapa belum ada tali? Angkat tangan, jangan jatuh. Sebelah sini siapa belum ada tali? Angkat tangan tegak-tegak, jangan jatuh. Sebelah sini belum ada tali, angkat tangan, jangan jatuh. Sekarang kita terus direct je buat gadget. Okey. Tak payah bagi tali semua. Tak payah Okey. Abaikan. Oleh kerana masa tak mengizinkan, saya akan terus kepada tujuan asal, iaitu terus buat gadget tripod. Apa dia? Supaya lepas ni nanti bila awak berkemah, awak boleh buat gadget yang boleh menampung barang-barang awak, pinggan, mangkuk, beg, buku, pensil, kapak, pisau dan sebagainya, iaitu tripod. Apa dia? Tripod bermakna 3 kaki, ya. Okey, cara dia, awak tengok dahulu. Kan kayu tu agak sama besar dia. Dan kayu koko, jangan kayu reput. Nanti dah buat, dah siap, dah pasang apa semua, letak pinggan, bret, kata dia. Pecah pinggan, rugi kan? Terus buat tu. Terus buat. Masa dia sejam tu, terus buat. Yalah. Sekali amali. Okey kan? Dapat? Salah sekali budak-budak buat. Sebabnya Tu budak buat sekali? sebab sejam je nak masa dia. Sejam saja. Okey. Cantumkan tiap-tiap tongkat anda macam ni. Buat macam saya. Tak sama panjang tak apa. Janji bawah dia sama. Okey. Bawa ke depan. Kasih ke depan buat. Buat depan. Bawa. Kumpul 3 batang. Kumpul 3 batang yang sama panjang, sama besar. Kumpulkan 3 batang. Okey. Bila dah dapat 3 batang, yang pegang kayu bangun, duduk sebaris dengan saya. Sebaris dengan sana kau depan kumpulan kau aja lah berdiri. Sebaris dengan saya. Menghadap sana. Sini. Keluar menghadap pasukan awak. Berdiri di hadapan pasukan awak. Okey, yang lain perhatikan rakan anda buat. Lepas ni anda terus buat sampai jadi. Okey, yang sama lagi satu kumpulan, ambil satu lagi sudah. Okey dah. Tengok baik-baik. Bila saya kata halo, awak jawab hai boleh? Bila saya kata hai, awak kata halo boleh?
Hai. Halo. Hai. Diam. Saya nak suara kat sini. Perhatikan baik-baik. Manok. Mulakan dengan simpulan manok. Itu hari saya bukan nak memalukan awak. Bila anda dah pakai rambu budak tahun 6 mesti dah boleh simpul manok. Rahimah, dah macam boring ya. Bawah. Naik atas. Okey. Turun bawah. Okey. 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 Kena kata-kata aja dengan orang kau. Ayo bikin kunci. Oh, tarik kuat-kuat. Mati pengamanan. Kan? Nampak dia minta dia. Bila dia minta dia. Sanun. Nampak? Dia sebelah sini pun sama juga. Buat manok. Pernah tahu tak? Buat manok. Mickey Mouse. Manok Mickey Mouse sama dia. Kuat. Dia mati dengan manok. Mbak. Okey, seterusnya apa sama? Macam yang sini sama. Sama juga. Buat Mickey Mouse. Kalau ada simpulan manok Mickey Mouse, kita senang. Kita jolok di hujung saja. Bulan dah siap dah. Kau duduk di sini tak buat pun. Kau duduk tu ni siap. Mana dia? Jalan mana dia? Jalan ni. Itu.
Lepas tu atas. Nampak? Ketat-ketat. Aduh, yang ikut orang ni. Buat. Masuk atas. Macam tu lah. Ambil lagi satu ni. Jangan tekan saya. Saya sayang sahabat saya. Mangga kami semua bersahabat. Siang jadi kenangan, malam jadi ingatan. Sayangku, cintaku semakin mendalam.